Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi pengalaman bekerja dengan Puan Habibah Yahya, sahabat baik saya. Jadi masa mula-mula Puan Habibah datang ke SMK Sawit, dah nampak dah Puan Habibah ni memang seorang yang ceria. Dan satu keistimewaan beliau ialah sangat prihatin terhadap anak murid. Masa mula-mula datang ke sini, hampir setiap minggu Puan Habibah akan pergi ke rumah anak-anak murid, terutama anak murid ni yang bermasalah. Puan Habibah akan pergi jumpa ibu bapa. Beliau ni sangat mesra dan sangat ambil berat. Sebab itulah Puan Habibah dikenali bukan saja di dalam sekolah tetapi di luar sekolah. Dan sepanjang menjadi sahabat saya, beliau banyak memberi bimbingan, memberi bantuan. Dia tidak lokek. Beliau ni tidak lokek dalam segala hal. Dari segi keuangan, dari segi bantuan tenaga. Apa saja majlis dekat sekolah kami akan sama-sama buat. Sampai Puan Habibah digelar sebagai mak pengantin. Kalau di dapur, dialah yang paling sibuk dengan pisaunya, dengan senduknya, apa saja majlis di sekolah. Jadi saya rasa Puan Habibah pencen saya akan kehilangan seorang teman sejati. Banyak yang kami share sama ada peribadi ataupun hal-hal kerja. Jadi doa saya kepada Puan Habibah, semoga dia terus sihat dan bahagia menjalani tempoh bersara. Bagi saya, Puan Habibah hanya bersara dari segi kerja. Kami cuma berpisah, mungkin tidak sama-sama bekerja, tetapi kami akan terus berkongsi sama-sama sampai bila-bila. Itu saja. Semoga Puan Habibah terus berjaya.